iCar V3 dah pun dilancarkan dan ini merupakan model kedua iCar di Malaysia. iCar V3 datang dengan dua varian IWD dan 2WD. Desain kali ini lebih moden dan klasik dengan lampu LED berbentuk bulat. Untuk 2WD korang akan dapat tayar 19 inci, manakala untuk IWD korang akan dapat tayar 21 inci. Jarak perjalanan untuk IWD sejauh 430 km, manakala untuk 2WD sejauh 360 km. Bukan tu je, pun lebih 2L sekali. Masuk ke bahagian dalam ni, korang boleh tengok desain dia modern and retro dengan skrin infotainment 15.4 inci, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Menariknya, di bahagian bawah korang akan nampak ada 4 button console, which is more convenient. Untuk bahagian belakang pula, legroom dan headroom dia cukup banyak space. Tapi sayangnya dalam ni hanya boleh masuk 4 orang dewasa sebab bahagian tengah ni tak ada seat untuk orang duduk. Harga bermula RM119,800 untuk 2WD, manakala RM130,800 untuk IWD. Bukan tu saja, korang akan dapat waranti 7 tahun atau 150,000 km, waranti bateri dan unit pacuan 8 tahun atau 160,000 km. Dan kalau bateri health korang drop bawah 70%, korang akan dapat penggantian selagi masih ada waranti. Bagi 1,000 pelanggan yang mendaftar awal, korang akan dapat early bird package. Macam mana? Minat tak dengan kereta ni? Komen di bawah.